Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Al-Fadil Ustaz Hashim, Tuan Imam, pihak pimpinan masjid, Yang Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, Datuk Seri, hadirin dan hadirat sekalian. Kita ambil sedikit manfaat masa antara Maghrib dan Isya ini sebelum perasmian. Saya nak ajak tuan-tuan semak sikit buku ni yang saya tulis ni, iaitu hadis palsu dan kesan negatifnya terhadap imej Islam, supaya ada teks di tangan. Pada zaman teknologi ni, semua kita ada smartphone ni. Jadi oleh kerana ada smartphone, mudah untuk kita forward, kita dapat apa-apa kita hantar sana, orang hantar ke kita dan macam-macam. Kadang-kadang orang bagi tahu kita ini hadis dan kita pun percaya, kita hantar kepada orang lain balik. Sedangkan apa yang kita hantar tu dia bukan hadis Nabi SAW. Kita tak semak dulu ataupun kita tak mampu nak semak. Dan kita mungkin anggap benda tu satu benda kesalahan biasa. Sedangkan di sisi Islam, ia merupakan salah satu daripada dosa yang besar. Kadang-kala ialah kita lakukan dosa besar, menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW, padahal bukan Nabi yang ucapkannya, dilakukan di dalam masjid. Orang yang bagi ceramah, orang yang bagi dia tak teliti, kemudian dia sebut hadis yang palsu yang bukan daripada Nabi SAW. Apa maksud hadis palsu? Dah hadis pasti palsu pula. Maksud hadis palsu ialah hadis itu dia sebut dalam bahasa Arab maudhu' ataupun masnu'. Hadis maudhu', maksudnya benda ni direka, diada-adakan, diletak saja, dibuat. Nabi SAW tak pernah mengucapkannya. Kenapa perkara ini dilarang dalam agama? Sebelum kita baca dalil, kenapa dia dilarang? Ia dilarang kerana dalam kehidupan biasa ini pun kita tak boleh sandar kepada orang satu benda yang dia tak kata. Bapa kita tak kata, bos kita tak kata, kita sandar kepada dia. Adalah sesuatu yang dilarang. Bagaimana mungkin kita sandarkan sesuatu kepada Nabi SAW? Tentu perkara itu lebih dilarang, kerana Nabi ini kalau kita sandar perkataan kepada ayah kita, habis sangat yang terkena mungkin adik-beradik kita. Kepada bos pejabat kita, yang mungkin terkena orang bawah dia ataupun nanya dia sendirilah. Tetapi Nabi ini dia satu pihak authority. Perkataan dia itu dianggap sebagai wahyu, ada nilai divine, dia ada unsur kewahyuan, bahkan wahyu apa yang dia disebut. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yakni apabila dia bercakap berhubung dengan urusan agama. Kedua, bila kita dusta pada Nabi, semua orang pakat tokok tambah, orang ni tokok tambah, orang ni tokok tambah, maka agama yang asal hilang. Daripada zaman Nabi sampai sekarang, kalau orang tokok tambah, kalau setahun kalau setahun dibenarkan, setiap orang nak tokok tambah. Akhirnya manusia akan beramal sesuatu yang dia sangka agama, ia bukan agama. Sebab itu ia dilarang.
Bila kita tipu kepada orang yang kita sebenarnya tak tipu kepada ahli maksiat. Ahli maksiat bukan mau dengan hadis. Kita tipu kepada orang yang cintakan Islam. Dalam rekod, antara pemalsu hadis ni yang banyak ialah golongan zuhad, dia panggil. Golongan zuhad ni ialah golongan yang mana mereka ni ahli ibadat. Bila mereka ahli ibadat, mereka rasa mereka nak galakkan orang lain buat ibadat juga, lalu mereka create, mereka fabricate, mereka buat hadis-hadis yang palsu yang mana Nabi SAW tak mengucapkan. Dia pun nak galakkan orang, tapi perbuatan itu salah. Mereka telah memalsukan agama, kerana cakap Nabi nilainya agama. Maka ada banyak hadis palsu yang dibuat berhubung dengan fadilat surah di dalam Al-Quran umpamanya. Baca surah ni jadi macam ni, baca surah ni jadi macam ni. Walaupun ada yang sahih, tapi banyak yang palsu. Di antara yang selalu saya sebut terkenal pemalsu hadis ni, Nuh bin Abi Maryam nama dia. Dikenal lagi dengan Nuh Al-Jami'. Dia ni macam-macam. Orang panggil dia satu orang yang ahli ibadat, kuat semayang, kuat nampak. Orang tanya dia pasal apa buat hadis palsu. Dia kata, aku tengok ramai sangat orang duk minat baca sirah, malah baca Quran, maka aku buat hadis palsu berhubung dengan fadilat Quran. Fadilat surah tu, baca surah ni dapat ni, baca surah ni dapat ni. Maka para ulama bangun untuk menghadapi hal ini. Dan orang yang buat hadis palsu ni, dia macam rasa agama ni tak cukup lagi pada hak turun tu tak cukup. Dia nak kena bagi mai perkemah. Sebab tu dilarang. Al-Quran dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhib." Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasi bighairi 'ilm. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat reka dusta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menyesatkan manusia tanpa ilmu. Dia reka. Hak Tuhan tak kata, dia kata. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Tuhan kata Tuhan tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini mutawatir. Sesungguhnya bohong kepada aku tak sama dengan bohong kepada orang lain. Siapa yang bohong kepada aku, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka. Bohong, kita bohong pada orang lain pun salah ya. Tapi bohong guna nama Nabi, siap tempat. Kita kata Nabi kata, Nabi tak kata. Ataupun kita buat ni, tak silap aku Nabi ada kata. Kalau kita silap, ataupun kadang-kadang orang lain bohong, kita tolong forward bohong tu. Pasal agama ini dia ada nilai. Dan kalau kita benarkan manusia bohong, lama-lama agama akan menjadi sendaan orang. Saya cerita tadi, ada wartawan tanya saya, macam mana sekarang orang ni punya minat agama ni, sampai kucing pun nak kena makan yang halal. Kan kita tengok iklan makanan kucing yang halal. Jadi orang pun pakat belilah makanan kucing yang halal. Saya nak kucing saya makan yang halal. Kucing ni dia tak ada, dia bukan ditaklifkan makan halal, tidak, dia tak boleh tangkap tikus. Esok kita nak tengok kucing, kita tak kata jangan tikus haram, jangan makan. Berkurun lamanya. Syariat ni mai kepada kita, orang yang berakal, orang yang berakal. Syarat lagi baligh dah. Binatang tak kena syariat. Dia hantar pada manusia. Kalau binatang kena syariat sama dengan kita tak boleh sembelih dia, bunuh nyawa. Tapi orang
Pasal apa orang pergi beli? Sebab orang rasa dia nak beragama, tapi dia tidak ada panduan, dan orang peniaga mengambil kesempatan di atas semangat orang nak beragama. Itu yang orang jual ni, makan ni jadi bijak, makan ni jadi cerdik. Kononnya sebab tu kita tak bagi orang guna makanan sunnah. Apa sunnah ni? Dia saya sebut pada kesihatan baru ni. Kurma sunnah makan. Buah tin memang disebut dalam Quran. Minyak zaitun dan zaitun sendiri disebut dalam Quran. Habbatus sauda Nabi sebut dalam hadis. Kadar mana nak ambil, hadis tak beritahu, Quran tak beritahu. Ia kena rujuk kepada pakar. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli yang mempunyai pengetahuan jika kamu tak tahu. Ambil habbatus sauda kena sepinggan macam tu, panas berdengung. Tak boleh kita kata, oi, ini sunnah. Sekarang orang jual makanan sunnah. Dia campur habbatus sauda, minyak zaitun, dia campur madu, dia campur apa? Sunnah Nabi. Nabi tak pernah campur. Kemudian nak campur-campur ni bukan kena tanya ustaz. Ustaz dia mengaji bab kitab fiqh. Ini kena tanya saintis. Kena tanya pakar. Tapi oleh kerana kita biarkan orang exploit agama, pakat makanlah orang Islam ni, dengan harapan mungkin jadi cerdik lah otak dia. Makan saja tak cerdik. Saya selalu sebut, Ibnu Abbas, Nabi doa kat dia supaya cerdik. Allahumma faqihhu fid din, Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, faqihkan dia agama, alimkan dia kitab. Dia tak pandai dengan hanya duduk makan tu. Dia pergi menuntut ilmu seorang demi seorang di kalangan sahabat Nabi. Walaupun dia sepupu Nabi, ditunggu di pintu rumah mereka untuk mengambil hadis Nabi bila Nabi tak ada. Ini semua sebab agama mempunyai ruang untuk orang melakukan eksploitasi. Sebab itu kita tak boleh sandarkan apa-apa kepada agama ni, melainkan kita pasti daripada sumbernya. Nabi SAW sebut, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Pada akhir zaman, kata Nabi, akan ada dajjal kadzab. Dajjal ni dajjal lah, dajjal. Arab kata dajjal ni pendusta. Dajjal dan pendusta. Mereka akan bawa kepada kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar, mak bapak kamu tak pernah dengar. Fa iyyakum wa iyyahum, jaga-jaga kamu daripada mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kamu, mereka memfitnah kamu. Maka banyaklah hadis-hadis yang main, yang kadang-kadang niat dia tu betul nak nasihat orang, tapi jadi kartun. Macam saya selalu sebutlah, hadis cerita asal usul tembakau umpamanya, dia nak harap habaq jangan isap rokok, niat tu betul. Dialog iblis dengan tembakau pula, kita pun orang hantar tok WhatsApp, percayalah betul. Dialog Nabi dan Iblis yang dulu sebahagian masjid-masjid selalu ada, saya selalu sebut. Kononnya Nabi tanya Iblis, apakah tempat yang menjadi kegemaranmu? Kata Iblis, panggung wayang. Zaman Nabi mana ada panggung wayang? Sehingga dialog tu nak berlaku macam tu. Dan diedar, ditulis dialog Nabi dan Iblis, orang pun percaya. Tak apalah niat dia tu betul, tapi niat yang betul dengan cara yang salah adalah tidak dibenarkan. Sebab itu Ibn Hibban buat bab di dalam kitab dia kata tentang bahawa bab faslun dzikr, bab menyebut, fasal pada menyebut ijabi dukhulin nar liman nasaba syai'a ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bi sihhati. Bab wajib masuk neraka sesiapa yang sandar sesuatu kepada Nabi sedangkan dia tak tahu betul ke salah. Jadi kita tak boleh sandar, kena tanya. Kerana Nabi SAW larang. Macam mana
ahli hadis dia nak trace benda tu betul itu pun salah. Ini panjang cerita lah, kita tak cukup, tapi saya nak rank. Dia trace melalui, dia panggil al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man sya' ma sya'. Isnad, sanad. Hadis ni dia, kita tengok dak an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, dia tak main daripada Abu Hurairah tu. Daripada Abu Hurairah tu kita tak jumpa Abu Bukhari tu, dia tak jumpa Abu Hurairah. Dia jumpa guru dia. Dia mesti daripada satu ke satu sehingga sampai kepada Abu Hurairah. Dan kemudian setiap perawi itu hendaklah disemak latar belakangnya, zaman dia hidup, latar kepengembaraannya, kadar ingatannya jika dia meriwayatkan daripada ingatan, komentar orang-orang pada zaman dia mengenai dirinya, perbandingan riwayatnya dengan riwayat orang lain. Siapa yang dengar daripada Abu Hurairah? Adakah seorang saja? Mungkin ramai orang lain yang dengar riwayat macam mana. Dia buat satu komparatif terhadap satu riwayat sehingga diputuskan riwayat ini sahih. Kalau dia jumpa padanya ada rawi pendusta, maka dia akan bagi tahu rawi ini pendusta. Dalam tulisan saya ni, lama lah tulisan ni, saya saja nak bagi ada bahan di tangan tuan-tuan ni. Dia ada beberapa kesan kalau kita ambil hadis palsu ni. Banyaklah kesan dia. Salah satu kesan dia ialah di mana akan merosakkan akidah kadang-kadang. Rosak akidah orang. Ada hadis-hadis sampai membabitkan masalah akidah. Contohnya, lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar lanafa'ahu. Jika seseorang kamu bersangka baik dengan batu, nescaya batu tu boleh memberi manfaat kepada dia. Itu yang buat batu cincin tu. Dan kadang-kadang ada riwayat tentang apa? Binatang-binatang tertentu, orang ambil percaya dalam binatang tertentu. Riwayat ni palsu, hak tadi ni palsu. Tu palsu tu. Ibn Qayyim sebut contoh yang familiar lah dalam masyarakat Melayu, iaitu ayam putih. Dulu orang, Ibn Qayyim tak sebut tentang masyarakat, tentang orang Melayu lah. Ibn Qayyim sebut tentang hadis palsu ayam putih. Ad-dikul abyad sadiqi wa sadiqu sadiqi Jibril. Atau ayam putih ialah kawanku dan kawan kepada kawanku Jibril. Maka ada kepercayaan bahawasanya ayam putih ni dia ada kelebihan. Ni hadis palsu. Hadis ni, hadis palsu ni dia buat, orang yang buat hadis ni macam-macam. Kadang-kadang orang tu dia disebabkan dia peniaga. Rumah dia ada ayam putih, dia buat ada ayam putih, dia senang pada Nabi SAW. Dia kalau jenis jual batu, dia sebut tentang batu, dia sandak kepada Nabi SAW. Maka sebab itu bahaya dengan hadis-hadis yang palsu yang seperti ini. Kadang-kala dia hilang kewibawaan agama, kewibawaan para Nabi. Ni banyaklah dalam contoh. Di Perlis ni dah lama tak dibenarkan ada buku di masjid, iaitu buku dia panggil Majmu'atus Syarif atau Majmu'us Syarif. Majmu'us Syarif adalah satu buku yang dalam dia ada macam-macam. Doa haikal, doa ukasyah. Dia biasanya ada dijual di kedai-kedai, buku yang paling laku kali. Dalam buku tu banyaklah cerita. Siapa yang baca doa ini, maka pahala dia seperti 70,000 para nabi. Siapa yang baca doa haikal ni seperti 70,000 orang mati syahid. 70,000 orang pergi haji. Kadang-kadang dia bunyi pelik-pelik. Dia kata, inilah doa, disebut tu, inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Muhammad dengan katanya, wahai Muhammad, sesiapa yang tidak percaya pada doa ini, maka kafirlah ia. Maka inilah doa jika ditulis pada mayat, tidak terkena ia azab kubur.
Jika digantung di rumah tidak terbakar ia, jika diletakkan di bahtera tidak tenggelam ia. Dia sandakkan Nabi tu. Sebab tu bahaya hadis palsu ni, dan orang pun percaya. Dalam hadis palsu dia sebut tentang, Ibn Qayyim sebut dalam Al-Manarul Munif, satu kitab yang bagus yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim, yang sangat memberi manfaat untuk orang baca. Dalam Al-Manarul Munif, Ibn Qayyim buat contoh tentang hadis palsu, man shalla ad-duha kada wa kada raka'ah u'tiya thawabu 70 nabiyan. Siapa semayang duha sekian-sekian dapat pahala 70,000 para nabi. Banyak hadis-hadis dalam internet dia keluar. Kata Ibn Qayyim dan kenyataannya yang masyhur, ka'anna hadzal kadzdzab al-khabith lam ya'rif anna ghayra Allah law 'abada Allah umru nuhin lan yu'tiya ajru nabiyyin wahid. Seakan-akan pendusta yang keji ni tak tahu bahawa selain daripada Allah Ta'ala, jika sembah Tuhan sepanjang umur Nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang Nabi pun. Ni pahala 70, dia buat 2 rakaat 70,000 para Nabi. Dia kata tentu dah aku tak masuk neraka. Seorang Nabi pun tak masuk neraka dah. Aku dah lebih daripada 70 Nabi ya. Bukan 70,000 Nabi. Sebahagian 70 Nabi, 70 Nabian, 70 Nabi. Dulu ada, kita duk komplain, zaman dulu kita komplain. Sekarang tuan-tuan tak tengok lah, dulu ada. Kalau semalam, bulan yang tarawih tu, bulan puasa dia akan ada fadilat malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam 30. Siapa semayang malam pertama dapat sekian. Semayang malam ni dapat 40,000 para mati syahid. Ada semayang malam tertentu seperti pahala Nabi Allah Ibrahim. Dengan 8 rakaat ataupun 20 rakaat dah sampai Nabi Allah Ibrahim ni. Tu dia kata aku tak masuk neraka dah. Nabi Ibrahim tentu dah tak masuk. Tahun lepas semayang, tahun ni semayang 2 kali Nabi Ibrahim. Sebab itu bahaya. Agama larang hadis palsu ni. Dia menjatuhkan martabat agama. Ada malam tu seperti sekalian para nabi. Sebab itu para ulama sebut, Ibnu Jauzi sebut, dia kata idza ra'aital hadis yubayinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fa'lam annahu hadithun mawdu'. Jika kamu lihat hadis menyanggahi akal logik, menyanggahi apa yang dipetik daripada Al-Quran, yakni nas-nas Al-Quran, menyanggahi apa yang ada dalam usul-usul Islam, maka ketahuilah dia adalah hadis yang palsu. Banyaklah contoh. Orang tua-tua dulu kata, waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak zina tak masuk syurga. Sebahagian hadis palsu kata anak zina tak masuk syurga ila sab'in aba. Kepada 7 keturunan mak bapak tak masuk syurga anak zina. Pak dia zina, dia yang tak masuk syurga. Hadis seperti ini tak mungkin jadi sahih. Sebab agama tak akan hukum dosa pak letak atas anak. Pak dia yang berzina, anak dia masuk neraka, apa siapa? Kalau kata pak dia masuk, tak apalah, pak dia pun mungkin dia bertaubat. Ni waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak zina tak akan masuk syurga. Dan itu menyebabkan ramai orang salah. Pak dia berzina, main anak dia, dan ni anak tak elok ni, patut saudara ajak. Hak tak elok tu pak dia. Quran kata la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tak akan tanggung dosa orang lain.
dia against, dia bertentangan dengan prinsip agama, dia tak boleh jadi hadis macam tu. Hadis palsu ni, kata ulama hadis, bau. Ahli hadis tengok bau. Pasal apa? Pasal dia bercanggah. Contoh hadis palsu lagi, apa-apa hadis saja yang anda sebut kiamat nak berlaku bila, palsu. Sebab Quran kata yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka tanya engkau wahai Muhammad, bila kiamat ni? Katakanlah ilmunya di sisi Tuhan. Dalam surah A'raf. Mari Jibril, mari duduk tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kiamat bila? Jibril tanya Nabi dalam hadis yang tanya Islam, iman. Nabi datang duduk pada fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Dia mari, dia sandang lutut dia dengan lutut Nabi. Dia nak ajak orang macam mana cara berguru. Dia tanya antara yang dia tanya Nabi, mata sa'ah, kiamat bila? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lam minasya'il. Tidaklah orang yang kena tanya ni lebih tahu daripada orang yang bertanya. Aku dan hang, kita dua-dua tak tahu. Maksudnya Jibril pun tak tahu kiamat bila. Kalau ada hadis keluar mai pada tahun sekian-sekian akan berlaku kiamat, ada suara yang akan keluar daripada langit sekian-sekian pada hari Jumaat, pada bulan Rabiul Awal, pada tahun, kita tahu dah, tak payah mai tanya orang berhadis sahih kata sahih tak sahih. Hak duk fikir dulu ada Asy'ari Arkam meninggal dah. Dia duk kira kiamat nak berlaku bila. Kerana benda ni tak mungkin. Kerana ia bercanggah dengan usul-usul agama. Termasuk antara yang bercanggah dengan usul agama kadang-kala ialah benda-benda yang umpamanya hadis yang menyebut siapa nama Muhammad, nama Ahmad masuk syurga. Hadis tu ada kesan dalam masyarakat Melayu. Tak apalah orang buat nama Muhammad, sebab tu orang Melayu semua nama dia buat nama depan Muhammad. Saya pun Muhammad Asri, Muhammad Fauzi, Muhammad. Daripada kena ada Muhammad tu baru masuk syurga. Tak apalah buat nama Muhammad tu tak salah, tapi dakwaan hadis tu tak betul. Kerana syurga ni bukan masuk nama dengan nama, masuk dengan nama. Syurga ni masuk dengan amal. Kalau orang nama Awang pun dia beramal soleh, masuk syurga. Nama Muhammad pun dia tak beramal soleh, tak masuk syurga. Dia bercanggah dengan prinsip-prinsip agama. Dia tak boleh jadi hadis. Kadang-kadang dia bercanggah dengan benda yang hadis-hadis lain. Yang ni selalu saya sebut contoh ni. Pasal dalam buku ni saya sebutlah. Contohnya ialah riwayat, bukan hadis lah, hadis palsu. Idza jama'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farjiha fa innaha aw fa inna dzalika yurisul ama. Apabila seseorang kamu menyetubuhi isteri ataupun jariah dia, hamba dia, jangan lihat kepada kemaluannya, kerana itu menyebabkan penyakit buta. Depa yang hadir kursus perkahwinan, selalu ustaz nak bagi kursus tu baca ni. Ketak tak kira-kira kawan nak nikah tu. Ustaz kata tengok buta. Dia kata Nabi kata siapa yang menyetubuhi isteri jangan lihat pada kemaluannya, kerana itu menyebabkan buta. Riwayat ini disebut di dalam berbagai kitab dan kesimpulannya ulama menyimpulkan ia adalah riwayat yang palsu. Mana mungkin hadis seperti ini, kerana ada riwayat lain. Bagaimana logik Allah membenarkan satu orang menyetubuhi, menggauli isteri dia, tiba-tiba melarang melihat tempat berkenaan?
Quran sebut apa? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada isteri-isteri mereka dan hamba-hamba yang mereka miliki. Yang demikian itu mereka tidak dicerca. Atha bin Abi Rabah, dia tanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Aisyah. Dia kata, bolehkah suami melihat kemaluan isteri, isteri melihat kemaluan suami? Aisyah tak katalah, aku duduk tengok dulu. Aisyah tak katalah macam tu. Isteri Nabi dah. Tapi Aisyah jawab dalam bahasa yang lain. Kata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainah wahid fayubadiruni hatta aqula da'li da'li. Kata dia, sesungguhnya aku dulunya dengan Nabi kami mandi sekali. Aisyah jawab macam itulah. Kami mandi sekali, satu bekas antara aku dengan dia. Kadang-kadang dia mendahului aku, yang ni dia cedok ayak banyak pada aku. Aku kata, tinggalkan sikit untuk aku, tinggalkan sikit untuk aku. Aisyah tak katalah, memang duk tengok pun. Dia tak jawab lah macam tu. Tapi jawapan Aisyah ini memberi bukti bahawasanya bolehnya untuk suami melihat kemaluan isteri ataupun isteri melihat kemaluan suami. Dengan itu maka riwayat Habib kata siapa tengok jadi mata buta tu tak benar lah. Kadang-kadang orang ni dia suka berfiqah. Fiqah kita ni lebih daripada kita kena semak hadis ni. Kadang-kadang tak ada hadis. Tu semalam ada ni sebut. Mai bulan puasa macam tu juga. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata siapa kuat hidung batal. Oh. Pakat duk gatal hidung seorang tu tekan daripada pukul 5 petang sampai pukul 7. Tak ada hadis macam tu. Sebahagian tu apa yang dipercayai oleh masyarakat, ditafsirkan. Nabi ni dia bercelak. Celak ni ada habuk. Kalau masuk jalan rongga semua benda masuk batal, Nabi tak bercelak. Nabi bercelak sedangkan dia berpuasa. Jadi nak kena tengok hadis ni, hak sahih ni kena banding dengan riwayat-riwayat hadis yang kadang-kadang kita tengok, yang kita dengar, kita kena tahu hadis ni tak mungkin sebab ada hadis yang menyanggahi hadis dia. Tapi kalau kita bukan ahli hadis, kita pastikan daripada ahli hadis lah. Ni dalam polis, macam mana kita ambil statement orang, kita bandingkan kenyataan dia ni dengan kenyataan dalam satu kejadian, kita bandingkan kejadian sama, hak ni bagi kenyataan lain, hak ni bagi kenyataan lain. Kita nak kena tengok yang mana yang authentic, yang mana yang boleh diterima pakai. Kadang-kadang hadis yang palsu ni, bukan kadang, dalam banyak keadaan hadis palsu ni bagi nampak macam bodoh. Ada hadis palsu kata, saya yang contoh, banyak contoh lain dah, saya ambil contoh yang saya sebut di sini untuk mudah. Inna safinatan Nuh tafat bil bait sab'an wa sallatil maqam raka'atain. Bahtera Nabi Nuh tawaf di Kaabah 7 kali tawaf dan sembahyang 2 rakaat. Bahtera tu. Maka orang pun, ini Imam Syafi'i redik hadis ni. Yang ni dia kata apa? Dia mereka sendiri yang membuat hadis yang seperti ini. Macam mana bahtera Nabi Nuh pergi tawaf pula. Dan orang kita dia suka cerita-cerita ni. Sebahagian riwayat-riwayat ni dia mari melalui jalan yang saya sebut, yang kita selalu tahu, Israiliyat. Israiliyat ni
dia asas cerita tu ada. Orang Islam, depa ni, orang Arab ni, asal depa bukan macam Bani Israel. Depa tak ada pengetahuan tentang kitab-kitab lama, orang Arab. Bani Israel, Yahudi, dia ada pengetahuan sebab dia ada pengalaman, dia ada buku Taurat, dia ada Injil. Dan Yahudi, sebab itu apa-apa benda pelik-pelik, orang Arab tanya Yahudi. Orang Arab ni pagan. Dan dia orang tak menulis dan membaca. Dan dia orang bukan civilized dalam erti kata, bertamadun dalam erti kata, mereka ada buku tak ada, mereka ada syair, ada apa, tapi mereka tak tahu tentang agama-agama. Bila Nabi SAW datang, sebab tu dia tanya Yahudi. Yahudi yang duk try Nabi, duk tanya tu surah dalam suratul Kahf dan seumpamanya, yas'alunaka 'anil ruh, mereka tanya tentang ruh. Yas'alunaka, banyak yas'alunaka, tanya tentang Dzulqarnain, tanya semua banyak benda tanya. Arab tak tahu tanya benda ni. Yahudi tahu isu ni. Yahudi kata hampa bertanya dia yang ni. Kalau dia boleh jawab, betul. Kalau dia ruh, kalau dia jawab tak betul. Dia buat syarat. Memang Nabi tak jawab ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh daripada urusan Tuhanku. Sebab itu bila Yahudi tengok Nabi, Yahudi kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad ni macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Pasal ciri itu ada, mereka ada maklumat. Cuma problem dengan Yahudi ialah mereka suka umpah keaslian buku ni, keaslian maklumat ni. Dia tokok tambah, itu tabiat. Bila orang Islam umpamanya baca Quran, ada cerita Nabi Nuh dan Bahtera. Tuhan tak cerita Bahtera panjang mana. Yahudi habang, Bahtera ni panjang dia berapa ribu hasta. Yahudi tambah. Bahtera ni buat daripada apa? Dia tambah. Dia kata semua orang Nabi Nuh ejek Nuh. Quran buat cerita umum. Dia kata mereka pakai ejek, mereka pergi buang najis itu. Satu orang buta pun try nak buang najis itu, akhirnya dia jatuh, kena najis itu celik. Lah kali mereka semua pakai bersih ambil najis tu. Mereka ingat jadi ubat. Ini semua Israeliat buat cerita. Nabi Yusuf alaihissalam, Tuhan cerita Nabi Yusuf. Tuhan tak cerita perempuan hak goda dia tu nama apa. Tuhan kata Imratul Aziz. Wanita menteri, isteri menteri, orang mulia. Tapi Israeliat kata perempuan ni nama dia Zulaikha. Zulaikha tak ada dalam riwayat hadis, tidak juga ada dalam riwayat Quran. Maka sampai orang Melayu pun bila nak kahwin, satukanlah hati kami satu, sampai seperti disatukan hati Yusuf dan Zulaikha. Dan tak ada pula cerita dalam Quran ataupun hadis Yusuf berkahwin dengan Zulaikha, kerana dia bukan isteri Yusuf. Ini cerita riwayat Israeliat. Lepas tu mulalah Israeliat cerita Nabi Nuh buat bubuk suara dan seumpamanya. Ini Israeliat. Orang Arab dia tak tahu cerita ni. Bila orang Yahudi mula masuk Islam, orang Yahudi kata, hampa tahu tak yang Quran cerita tu? Yahudi masuk edisi tambahan ini daripada Yahudi. Seperti Ka'abul Ahbar, seperti Wahab bin Munabbih. Mereka ini bila masuk Islam, mereka tambah cerita ni. Bukan semesti mereka niat jahat. Kadang-kadang mereka niat baik. Tapi mereka ada cerita tambahan tu ada dalam buku dia orang. Buku mereka tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Apabila cerita tu tak logik, against tabiat agama, maka ketika itu kita hendaklah elakkan cerita ni. Kalau tidak, dia akan banyak cerita-cerita yang pelik. Saya sebut satu dua contoh sebelum kita dah berhenti. Kadang-kadang orang ni golongan peniaga. Peniaga, hadis yang terkenal lah, semua baru kampungan sunnah semua ni pakat baca, iaitu Al-Bazinjan syifa min kul Al-Bazinjan 5 ukilalah.
Terung itu untuk apa yang dia dimakan. Pasal ada hadis yang sahih, Zamzam 5, ma'u Zamzam 5 syuribalah. Air Zamzam untuk mengikut niat orang yang minum. Jadi Toki Terung pun kata, aku pun kena buat hadis macam ni juga. Jadi dia buat hadis tentang terung. Lalu ada orang beli terung. Kemudian Toki kacang, orang kita panggil kacang apa? Kacang dal lah. Orang Penang kata kacang parpu. Kan? Kacang dal lah, adas. Toki adas pun buat. Adas ini adalah makanan para nabi. Toki berah pun buat hadis. Laukana ar-rusul rajulun, laukana ar-ruzul rajulan lakana haliman. Kalaulah berah itu seorang lelaki, nescaya ia seorang lelaki yang bersopan santun. Toki berah buat. Jadi banyaklah hadis-hadis palsu tersebar. Lah mai zaman sekarang ni ramai orang berniaga. Kopi Nabi. Itu antara hadis palsu tu. Pasal dia sanad kepada Nabi. Minuman Nabi. Dan ini saya dah selalu sebut, kita kena tahu. Nak sandar-sandar ke Nabi ni kena hati-hati. Kadang-kadang kita sandar satu benda, kita tak teliti. Kita berlebih-lebihan. Orang Melayu ni dulu ni dia jarang minum susu, kebelakangan ni minum susu. Orang putih lah kalau tengok minum susu ni, susu lembu. Lah ni bila kambing besar-besar main ni, orang mula berniaga kambing. Perah kambing. Susu kambing ialah susu Nabi. Tentulah Nabi minum susu kambing. Nak minum susu apa lagi yang ada? Susu lembu, susu kambing. Ada hadis tentang susu lembu. Tapi berlebih-lebihan pula kempen tentang susu kambing ni. Adalah khasiat dia. Kalau saintifik kata okey, tak apa. Tapi untuk dijadikan dengan minum ni jadi ini, kerana Nabi minum ni jadi begini, kadang-kadang itu tokok tambah. Nabi minum susu kambing, Nabi makan tamar. Ini semua benda yang Nabi makan yang ada pada persekitaran Nabi. Mana yang Nabi sebut bagus, kita beriman dengannya, kita terima. Mana yang Nabi tak recommend apa, kita tahu Nabi manusia, dia makan benda yang ada di sekitaran dia. Innama ana bashar, kata Nabi, sesungguhnya aku manusia. Ada orang bagi buah masam kat Nabi, Nabi makan. Dan kita kena tahu Nabi telah, antara benda yang terkena pada Nabi, Nabi telah diracun oleh wanita Yahudi di Khaybar. Sebab itu dalam riwayat, sehingga ke akhir hayat Nabi, Nabi kata masih lagi terasa racun Khaybar itu di dalam urat nadi aku. Sehingga menyebabkan sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya Nabi ini termasuk di kalangan orang-orang yang syahid. Kerana Nabi ini telah kena kepadanya, dia dibunuh oleh orang oleh wanita di Khaybar itu. Last, banyak lagi bab ni, cuma tuan-tuan boleh baca sendirilah. Contoh ada hadis yang selalu dibaca. Bukan kata semua salah, tapi antara yang ada tu dalam buku Fadail A'mal lah. Buku tu banyak juga benda yang bagus. Tapi saya ceritalah, bukan nak kata kat jamaah tabligh. Banyak juga yang bagus, tapi dalam buku tu dia ada nukil beberapa hadis. Antaranya hadis bahawasanya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga lambat. Yadkhulunal jannata habwan. Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak. Sebabnya kerana Abdul Rahman bin Auf ni kaya. Oleh kerana dia kaya, maka dia harta banyak sangat, hisab kepada dia tu banyak, dia kena merangkak baru boleh masuk syurga. Pertama kita kena tahu Abdul Rahman bin Auf ni 10 yang dijamin masuk syurga. Segala harta dia telah bagi kepada perjuangan Nabi SAW. Dia kaya. Ahli-ahli sejarah Islam kata Abdul Rahman bin Auf ni boleh tukar batu jadi mah. Bukan ditukar batu jadi mah, maksudnya ahli berniaga. Dia pergi Madinah, orang tahu apa, dia kata bagi kat aku meja berniaga. Dia kaya sat lah. Dia memang ahli perniagaan. Dia bukan tukar batu jadi mah tu, dia macam cerita The Alchemist tu kan. Dia maksudnya ahli perniagaan. Kalau orang Islam baca hadis
Abdul Rahman bin Auf yang demikian punyalah berkorban kepada Nabi, masuk neraka, masuk syurga lewat merangkak disebabkan kerana dia terlalu kaya. Artinya orang Islam hak lain tak boleh kaya dah. Orang Islam yang lain tak patut kaya. Kalau dia masuk merangkak, yang lain pasal menerap. Hadis yang seperti ini boleh menyebabkan memundurkan orang Islam. Tuan-tuan pernah baca kitab Tajul Muluk? Kitab lama. Siapa baca buku karya Azizi Abdullah meninggal, seorang tua di kaki bukit, kaki gunung. Tok Ya kalau nak buat rumah, dia kena tengok dalam buku Tajul Muluk dulu. Dalam buku Tajul Muluk akan sebut hari apa naas, hari apa bala, buku tu kan sebut. Sebahagian daripada petua-petua tu diambil daripada hadis palsu. Antara hadis palsu tersebut, akhiru arbi'a minasyahr yaumun nahas mustamir. Hari Rabu yang terakhir bagi setiap bulan ialah hari naas yang berterusan. Sebab tu ada petua, jangan pergi mana-mana hari Rabu terakhir, ni bahaya. Dulu orang kita mandi safar tu pun sebenarnya diambil daripada khurafat. Kerana safar ni Arab. Sebab tu kalau kita tengok zaman dulu yang mandi safar tu tulis ayat, lepas semua diayak tu. Yang tulis tu ustaz je tolong tulis kat depa. Nak elakkan bala. Agama tentang karut-marut yang seperti ini. Antara lain lagi riwayat yang menyebut man ahabba karimataihi fala yaktubanna ba'dal asr. Siapa yang sayang kat mata dia jangan tulis lepas asar. Mungkin dulu betul kot, tapi bukan hadis Nabi, petua. Tapi zaman lah setengah orang lepas asar jangan duk tulis apa dah, kelabu mata. Dan ini juga bukan hadis yang sahih daripada Nabi, bahkan ia termasuk hadis palsu. Antaranya lagi ialah banyak hadis-hadis palsu yang lain. Sebahagiannya hadis-hadis yang menetapkan tentang sembahyang raghaib, sembahyang pada bulan Rejab. Semua hadis yang menetapkan tentang sembahyang khusus pada hari-hari khusus tidak sahih daripada Nabi SAW. Kalau kita jumpa hadis kata sembahyang Rabu, sembahyang Khamis, sembahyang hari Isnin, semua hadis yang menetapkan tentang fadilat sembahyang mengikut hari tidak ada yang sahih. Ulama hadis buat banyaklah ketetapan untuk tahu, untuk mudah orang awam faham. Hari yang sembahyang tentu hari Jumaat lah, sembahyang Jumaat. Termasuk juga tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan basuh tangan baca apa, basuh muka baca apa masa nak wudu, seperti yang disebut dalam sebahagian kitab. Bukan cerita lah, bukan nak ni, tapi sebahagian kitab-kitab orang Melayu baca ni ada sebut, tapi hadis-hadis ni tak sahih. Termasuk yang tidak sahih umpamanya hadis-hadis yang menyebut tentang fadilat memakai serban. Pakai serban tu tak salah pakai serban tu. Nabi pakai serban tak? Ada hadis Nabi pakai serban. Ada tak fadilat tentang pakai serban ni? Ta'ammamu fa inna al-malaikata ta'ammamat, berserbanlah kerana malaikat itu berserban. Hadis-hadis ni tak sahih. Terima kasih kemangkatan tunggu. Maka hadis-hadis yang seperti ini, tunggu minta teruskan.
Hadis-hadis yang mempunyai ciri-ciri yang saya sebut tadi, hadis-hadis ini tidak sahih dan tidak sabit daripada Nabi SAW. Maka sebab itu apabila kita baca hadis ataupun kita forward hadis ni kat orang, kita kena semak elok-elok supaya kita tak forward hadis-hadis yang tidak. Kadang-kadang banyak hadis-hadis yang tak ni bila masuknya bulan, masuk bulan Rejab, masuk bulan Syaban, masuk bulan-bulan tertentu, kita mula forwardkan hadis-hadis tentang bulan-bulan ni. Banyak yang tidak sahih, hadis-hadis yang berkaitan dengan hal yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dan kita ambil perhatian tentang hadis-hadis ni, terutamanya di dalam masjid ni lah. Masjid ni baru masjid baru ni, bila orang mengajak ni, kita kena tanya juga ustaz ni bila dia baca hadis. Kadang-kadang kita tengok hadis tu pelik kat bunyi. Ada orang baca hadis, hadis-hadis yang tak sahih. Kalau isteri tu dia jilat tubuh suaminya dan menghisap seluruh nanah yang ada pada tubuh suaminya pun tidak akan dapat membayar jasa suaminya. Hadis ni tidak sahih. Walaupun ulama bincang taraf kedudukan dia itu, kerana tak mungkin sampai begitu Islam merendahkan martabat wanita. Kadang-kadang banyak hadis ni yang mengajak ni ustaz. Jadi ustaz ni dia baca hadis belah lelaki je lah, kan? Jadi belah hadis belah perempuan tu dia tak kena sikit. Dan banyaklah yang kita hendak hati-hati di dalam periwayatan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk di dalam perkara-perkara yang membabitkan Israiliyat khususnya. Israiliyat ni kisah-kisah yang kadang-kadang kisah itu ada di dalam hadis, ada dalam Quran, tapi dia punya perincian dia tu tak ada dalam Quran. Contohnya Nabi Khidir alaihissalam. Cerita Nabi Khidir ada dalam Quran, tapi detail kepada cerita Nabi Khidir ni antara yang masih hidup lagi. Sebab tu orang petua bila nak ambil pokok minta izin kat Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Dalam riwayat Melayu lama dikatakan hantuah berjumpa dengan Nabi Khidir. Semua cerita Nabi Khidir masih hidup tak munasabah. Sebab kalau Nabi Khidir ni masih hidup, dia tak bolehlah duduk saja-saja seorang-seorang dia, duduk biar orang Islam susah ni. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kalau Nabi Khidir masih hidup masa perang Badar dia kena mai. Pasal apa? Dia pergi ke lain tinggal Nabi Muhammad SAW seorang-seorang menghadapi tentera yang besar, sedangkan orang Islam sangat lemah ketika itu. Tapi orang kita banyak percaya Nabi Khidir bila menurun panggil Nabi Ilyas nak petik pokok. Ini semua hasil daripada khurafat yang lahir daripada sebahagian riwayat yang direka. Sebab itu maka berhati-hati di dalam membaca hadis-hadis Nabi SAW, kerana soal authenticity ataupun keabsahan, kesahihan hadis ni penting. Lah ni kita main forward lah, hantar. Sebab tu bila orang hantar kat kita mesej ni, baca dulu. Kadang-kadang dia tulis benda tak betul kan. Riwayat Bukhari. Baru ni saya sebut dalam ceramah, saya sebut kadang-kadang hadis tu betul, tafsiran salah. Tadi saya duk tengok petang tadi, ramai orang mula duk bekam bayi ni, bekam kepala budak 20 hari itu seorang bekam. Lah pakat ramai duk bekam lah. Daripada sunnah Nabi pi bekam budak, kesian 20 hari bekam. Itu saya kata Nabi ni memang dia bekam. Tapi dia bukan bekam duk saja-saja pi bekam. Dia bekam kerana dia sakit. Kan? Ihtajaman Nabi SAW wa huwa muhrim fi ra'sih. Nabi bekam di kepala dia sedangkan dia berihram, kata Ibn Abbas, sebab dia sakit di kepala. Bila dia tulis berbekam sunnah, maka saya bekam anak bayi saya yang 25 hari. Dia bekam. Ini benda yang menimbulkan orang bukan Islam kan tengok, Allah bertambah beragama. Sekarang ni kita peningkatan agama ni bagus. Tadi saya cerita pasal apa? Pasal makanan kucing kena halal. Kucing tak macam. Satu lagi kita tengok, tak apalah, bukan saya nak salahkan Jakim. Ayam.
Mineral pun cop halal ni. Tak apalah, bukanlah nak cop tu cop, tapi saya takut satu hari nanti bila orang nak serve kita ayak pun, ayak ni halal tak halal, ayak kosong ni. Sebab tu Nabi SAW dia tak sampai ke peringkat tu. Ada orang baru masuk Islam pada zaman Nabi, kabilah-kabilah ni baru masuk Islam, mereka bawa daging mari kepada Nabi dengan para sahabat. Sahabat tengok daging, sebab tu Rasulullah dia orang ni baru masuk Islam, dia tahu ke sembelih kan, risau kan. Nabi kata apa? Samullah wa kulu, bismillah, makan. Zahir dari Islam lah. Kita jangan tatabbu' melebihi ajaran Nabi. Kita pergi rumah orang, assalamualaikum kawan kita hidang lauk, kita tak payah tanya dah ni. Saya lah ni duk pergi masjid, duk mayang mau, jadi kuat agama sikit nak tanya ni. Gulai ni lembu dah sembelih tak? Oh, kacau. Kawan kita Islam, kita tak tahu, aku pergi beli kat Lebay tu, dia Islam, hang tengok dia sembelih sendiri ke? Kalau nak main tatabuk, kalau nak main ikut, nak pergi ke detail, masa dia sembelih tu dia bersimilah ke tak? Tak ada benda yang tuan-tuan boleh hidup di dunia ni. Sebab tu Nabi tak bagi. Sebab tu Nabi kata, iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din. Jaga-jaga kamu jangan melampau dalam agama, kerana rosak orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Nabi kata bila ni? Nabi kata bila Nabi suruh Ibnu Abbas pergi kutip anak-anak batu masa nak melontar jamrah. Tahu jamrah Aqabah, tuan pergi buat haji, lontar. Ibnu Abbas pergi kutip, dia pakai kutip kecil-kecil lah, sahabat kecil. Dia hasa, dia kutip besar kacang kuda tu. Tak kat tangan Nabi. Nabi kata hakata. Besar ni lah kata Nabi. Terus Nabi kata jangan kamu melampau dalam agama. Kerana binasa orang sebelum kamu melampau dalam agama. Tengok kata nak melontang pergi ambil batu besar ni balin. So saya tu kata bukan kena kepala setan, kena kepala Pakistan. Kan? Dia melontang. Kerana sebab kita nak beragama lebih daripada had Nabi. Sebab tu agama, hadis tadi dah pastikan yang sahih, kemudian pastikan interpretasi kita kepada hadis juga adalah sahih seperti mana yang diajar oleh Nabi. Menjunjung kasih dudi-dudi tunggu. Terima kasih tuan-tuan semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.